akan belajar membuat okey, bawa keluar berus dan pelet masing-masing ya. Nanti kita edarkan kebesaran lagi. Semua bawa berus ke? Mesti bawa berus ke? Lama Adik bawa kita. Tak bawa. Kenapa tak bawa? Cikgu kan dah beritahu 2 tahun lepas. Menurut saya kena curi cikgu. Kena curi? Kena curi? Cikgu, kena curi. Siapa pula yang curi berus kau Jin? Mahal sangat ke berus tu? Ya ke kena curi? Kau kamu menipu je ni. Betul cikgu, saya punya berus tu kena curi. Ya ke? Hang tipu je, tak nak buat kerja. Hang. Siapa yang curi berus kamu tu Jin? Pengemis cikgu. Dia lah yang curi berus saya semalam. Pengemis? Bukan kerja cikgu. Kenapa salahkan pengemis tu? Liwen, kau jangan menyebok Betul cikgu. Saya tak tipu, saya kena curi. Saya kena curi. Assalamualaikum. Saya datang nak pulangkan berus. Ni lah pengemis cikgu. Anda telah menerima RM1.35 ke akun Tienye Wallet. Akhirnya aku dah beli bro. Dah beli bro. Memang kena curi Sorry Zin. Cikgu, kenapa saya cakap berus saya yang curi? Dia lah curi tu. Kau Liwen, kau jangan menyebok Aku dah cakap. Mana tahu. Mentah-mentah bukan. Ya? Mau beli apa ni? Saya tak mahu. Baik, mudah kau. Saya alpang. Nah. Apa ini oh? Bukan emas loh. Ini cuma berus biasa loh. Hayah, ini bukan emas loh. Bukan emas lah. Warna emas ni. Warna emas. Saya semestinya emas loh. Ayah. Ayo mas. Matilah saya begini. Mana untung.